Sumpah Lily rasa nak pengsan bila klien minta rumah vibe istana tapi bajet macam harga Myvi second hand. Pernah tak jumpa orang yang nak gold tapi cuma mampu bayar harga silver? So, inilah realiti yang Lily hadap setiap hari. Ada satu klien ni, wishlist dia panjang gila kot. Nak marble, nak chandelier besar, nak semua custom. Tapi bila Lily tunjuk quotation, terus terkejut tau, macam nampak hantu. Lepas tu dia cakap, Lily, ID lain kata boleh je buat murah. So kat sinilah ramai owner kena game tau sebenarnya. Lily tak naklah jadi ID yang janji bulan bintang tapi hasil mengecewakan. So Lily terus terang je dengan dia, kalau bajet macam ni, kita kena fokus dekat living hall dulu, bagi nampak letup, dan ruang lain kita boleh buat simple tapi classy. So akhirnya dia setuju dan puas hati gila weh. Rumah tetap nampak mewah tanpa perlu berhutang keliling pinggang. Jangan biarkan ego buat anda terjerat dengan kontraktor yang janji murah tapi mewah. Nanti rumah terbengkalai baru nak cari Lily. Memang dah terlambat. So, nak tahu macam mana nak prioritize bajet rumah anda? Komen bajet sekarang. Kita plan cara logik, bukan cara mimpi.